Hello, Assalamualaikum, it's your boy here, I'm Ed. I'm We Jay. are from UXC. Podcast ini ditajakan khas oleh Mints and Bites, where you can get your cravings satisfied. Alright guys. Welcome back to our latest episode. Wow, sekarang kita berada dekat mana? Tak, tapi nanti dulu. Sebelum itu, do follow kita sponsors iaitu Mints and Bites. Betul. Dekat jalan socials, IG dan juga TikTok. Kau akan just search Mints and Bites, MANSANDBITES. Yes. Mints and Bites. Dan kalau korang nak order epok-epok ke apa-apa sembarang goreng-gorengan, korang can just DM beliau dan insyaAllah dia akan balas korang as soon as possible. Betul. Dan korang akan juga korang akan juga pula, kalau boleh korang subscribe to them and you know press the notify button, and setiap kali diorang go live, kat situ korang can make your purchase also lah. Yeah, your orders. Yeah. Bila dorang buat live tu, dorang akan tunjuk lah dorang punya inti-inti epok-epok tu. Betul. Macam epok-epok sayur, dia akan tunjuk apa inti dia. Dan epok-epok sardin, dia kirakan the quality and kirakan they will explain lah. Macam okay, for example epok-epok sardin kau tak akan nampak bawang dia tu. Pasal bawang dia pun dah di blend sekali. Exactly. Tapi rasa dia ada. Cuma kau tak akan nampak bawang dia. Yeah. Because some people yang very petty about bawang. Yes, correct. So even though sardin, but then the thing is, bawang dia orang usually jangan akan buat potongan like bulatan. So it's not blend. So biasa orang macam memilih bila makan jangan keluarkan dia punya bawang dulu baru yang consume. Correct. So yalah, lu support our sponsor Mints and Bites, and insyaAllah dia akan balas korang kalau korang nak order daripada mereka. Betul. Yeah. And also dia ada panna cotta. Betul, panna cotta. Yeah. That Italian dessert. That's correct. So panna cotta ni they are selling at $6 per tub. So 100 gram, right? 100 gram. So dorang ada 2 toppings, which is blueberry and strawberry. Alright. So kalau korang ada tengok yang kita punya review on panna cotta, so kalau korang belum tengok, korang boleh pergi dekat kita punya TikTok, which is Urban Nights Cooking. Dekat situ kita ada buat review of that panna cotta lah. Yeah. So kalau korang rasa nak try, yes, korang boleh DM dorang dekat TikTok ataupun IG. Then can get your panna cotta dia lah. Yes. Macam aku honestly speaking, aku akan beli dia punya blueberry dia. Blueberry. Because aku blueberry kind of person lah. Dia punya blueberry bangsa, kalau kau ingat those uncle-uncle nanti-nanti yang jual waffle. Waffle. Habis blueberry dia exactly the same waffle punya panggil blueberry punya jam lah. Memang syuk lah. Kan. Dorang tengah R&D a few more flavors lah before dorang release lah. Yeah, for example, one of it is banana. Then ada a few more lah dorang tengah R&D lah. So kalau dah okay, they will release lah. Alright. Stay tune, kita akan update korang kalau dorang dah betul-betul release dorang punya next upcoming flavors. InsyaAllah lah. We just hope for the best for our sponsors. Alright. Yasta. Pada malam ini kita berada kat mana? Kita berada di, ni nak cakap apa? East ke? Bukan Central lah. Central East. Central East lah. Central East pun boleh lah. Okay guys, kita berada di Bidadari Pub. Yes. Macam kita cakap on our previous episode, kalau ada lagi at least satu orang share lah, Minimum lah. another story dekat Bidadari, kita akan turun. Then masuklah satu cerita. Kan? Masuk satu cerita yang kita punya pendengar kongsikan. Then kita decide to come down here lah. And belakang kamera ni, kita ada letak 2 equipment, which is kirakan Maglite dengan Ramport. So Maglite ni kira dah setting to the biting point, whereby
these entities can manifest and use their power to light up the energy lah, to kirakan nyalakan lampu tu. Then for ramport kirakan it's how to say motion. It's motion. Kalau dorang this entity kalau get nearby the ramport, dia akan beep lah. I show you example lah, the ramport. You guys stay tuned. Hold on. Okay guys, aku letak sini je lah okay. Ni example dia. So any entities that get near this ramport ke apa, it will beep and light up lah. Nampak? Yeah. Alright. Alright, there is ramport guys. So dia belakang kamera lah. Then korang boleh dengar lah dia punya beep sound. Then for the make light, I believe kalau dia turn on, korang boleh nampak dia punya glare lah dekat kita. Jadi pasal lampu dia putih lah. Alright, so Yesta, what are your first vibe when you enter here? Vibe dia gerik lah. Gerik kan? Interesting lah. Pasal apa tau, it's on a Friday night. Kira kan Friday night lah. Yes. So dah masuk Saturday lah kira Dekat kapak guys, motor aku seorang je. Ada orang lepak kat sini. And vibe dia aku cakap dengan korang, ada certain part eerie lah. Yeah. Ada vibe dia lah. Ada vibe dia. And pasal this Bidadari Park dia besar. So kita actually is near, kita baru dekat entrance dia je. Yes. And dekat sebelah sana, tak tahu kalau boleh nampak ke tak. Sebelah sana is the playground. Playground dia pun malap guys, lampu gelap. Yeah. I mean if you guys can see the, you know, the backlight, it's a orange yellow light lah. So it's live up the ambience dekat kawasan sini. Yep. Tadi time kita sokong reki sebelah depan sikit, adalah bunyi-bunyi lah. Tapi kita just take it as nature lah, burung ke apa kan. Yeah. And by the way ni kita punya first time trying the ramport lah actually. Yeah. Kalau korang yang rasa those yang bikin exploration ataupun bikin paranormal, sesiapalah yang follow kita punya podcast ni, kalau korang intend to get the ramport, korang boleh DM kita. Then we will liaise with the supplier for you lah. Basically the ramport is actually from the paranormal consultant, which is our, kita punya crony jugalah. Yes, correct. Kita punya member jugalah. Kita punya one of our friends in the same syndicate lah. Yeah. So dia ada buat a few equipments lah. So this ramport is one of it lah. Yeah. Kalau korang intend to get an experiment sendiri, korang boleh DM kita. Then kita boleh liaise dengan kita punya supplier ni lah. If you ask me right, tempat ni kan syok gila. Betul. Because tak ramai orang. Tak ada orang, bukan ramai orang, tak ada orang langsung. Tadi ada satu je lah jogger tu. Tu pun dah balik dah. Then sama tempat ni peaceful one thing. And some places kau boleh tangkap dia punya so called like dia punya vibe lah. Like that particular location tadi yang ada water body kan. Sui bro. So insyaAllah kalau ada, you know, ada rezeki, ada time, ada jodoh kan, insyaAllah kita akan return balik dan buat lagi, keempat lagi lah. That one is not for podcast, but that one is on another segment lah. InsyaAllah. For now kita tak mau buat apa-apa dulu. Kita relax, kita enjoy the vibe dulu. Ambil vibe. Talk sing song first. Actually tadi kita dah jumpa berapa kali tadi kita jumpa jumpa each other. Ingat jumpa apa? Tadi siang kita jumpa
After that, kat rumah aku kita jumpa. Fui. Sekarang kita jumpa. Walau Kadang ada girlfriend. So for sure. Kat sini Kan? kau boleh nampak banyak pokok, you know, like all those old pokok yang besar-besar, rain trees. Macam pokok ni pun dari time kubur macam Most probably. kan. But I think so it's the same pokok lah. Selain tu yang pokok yang you know all these ferns, all these, right? Ini semua tanam Ini semua tanam. I mean macam pokok rain tree semua, yang pokok yang besar-besar tu. So from back then. Okay guys, kalau korang perasan kita pakai jaket ni kan, kenapa? Sejuk mat. Tadi hujan kan? Hujan lebat guys. Actually nak rekod kat rumah je. Tapi hujan dah berhenti kan, tak apalah kita proceed. Untuk korang. Dah janji kan. And listeners pun dah so-called cabar kita untuk datang sini. Khairul, kita dah sampai kat sini. Mana kau? Tempat ni okey guys actually. Tempat dia lawa. Toilet pun ada. Semua kan. Ya, semut gigit aku Punston. Semut cuba gigit aku mat. Kau duduk tempat banyak semut. Macam boleh banyak semut Syul. Semut suara naik lah guys. Semut suara naik guys. Kebas aku belakang. Semut suara naik guys. No wonder. Tadi tak ada semut Tiba. Ni buat aku rimas Kan. Apa kata kan? Apa kata kan? Kita rekod sampai jadi spot. Tu lagi sui kan? Di kangkung. Okay guys, sabar kita tukar spot. Tiba-tiba semut naik lah geng. Semut naik dah tak syok tau. Dah gigit tau. Tiba Tadi tak ada Semut suara naik. Sekejap. Yang duduk mana? Entah. Melekat siapa sih? Hari kita duduk kapak semua. Boleh je. Jom kita pergi kapak. Macam gini lah dia punya apa panggil? Dia punya apa? Vibe dia lah. Dia terang tu terang lah, tapi dia, tak terang-terang macam daytime tau. Dia kira terang malam. Ini slide pun boleh terbang jauh guys. Boleh fly. Slide. Dah macam kat Admiralty Park kan. Misal ni turun kau pun sampai pokok. Pacak saya. Jadi guys, kita pindah location Padahal tadi tak ada semut tau. Tiba-tiba je semut Betul. Bukannya kita buat kopi ke masak Maggi ke apa. Jadi spot boleh duduk sikit lah. Habis tu lah. Kau tengok clear.
Duduk mana atas ni? Sorry. Sini. Alright. Imat tu. Semua suara kacang, guys. Duduk amat. Allah Akbar. Dah gini tak ada tempat nak place equipment. Belakang situ je lah. Sekejap guys Kita set up sekejap. Allah. Allahu Akbar. Yalah, kita teruskanlah dengan cerita. Yes, kita teruskan je lah. Cerita kita ada total 2 cerita yang dikirimkan daripada pendengar kita. And ada macam capak batu Dengar tu guys. Activate guys. Kat luar je. Kat kapak je guys. Tak apa. Teruskan. Cerita yang pertama cerita yang pertama. Bisikan di Alkaf Lake Bidadari. Alkaf Lake yang tadi yang pokok rentri besar kan? Yes, correct. Ya. Assalamualaikum Urban Next Cooking. Waalaikumsalam. Nama aku Aiman, umur 34 tahun. Cerita yang aku nak kongsikan ini bukan sekadar pengalaman aku sendiri, tetapi juga berkait dengan pesan arwah ayahku yang membesar di sekitar kawasan Bidadari lama. Sebelum tempat ini dibangunkan menjadi taman dan kawasan perumahan. Ayah aku selalu cakap satu perkara bila lalu tepi Alkaf Lake waktu malam. Air yang nampak tenang selalunya menyimpan suara yang paling lama tak didengari. Guys. Adjustment. Okey, aku tak pernah ambil serius. Sampailah satu malam aku dengar sendiri suara itu. Malam kejadian hampir pukul 12.20 pagi. Aku berjalan seorang diri di laluan pejalan kaki Bidadari Park. Lampu taman menyala malap. Pantulan cahaya beralun di permukaan tasik. Angin sejuk, sunyi, cuma bunyi daun dan cengkrik. Aku berhenti seketika di tepi Alkaf Lake. Tiba-tiba aku dengar suara budak kecil sangat perlahan, seolah-olah berbisik dari arah air. Abang nampak mak saya tak? Aku terkaku. Jantung terus berdegup laju.
Aku pandang sekeliling, tak ada sesiapa. Laluan kosong, cuma air tasik yang tenang. "Siapa tu?" Aku jawab perlahan, tanpa sedar. Beberapa saat senyap. Kemudian, suara itu kedengaran lagi. Kali ni lagi dekat. "Mak saya selalu tunggu saya dekat sini. Tapi malam ni dia tak datang." Aku suluh telefon ke arah permukaan air. Dalam pantulan cahaya, aku nampak bayang seorang kanak-kanak berdiri di tepi tasik. Bukan jelas, cuma bentuk kecil yang kabur, seperti bayang dalam cermin yang beruap. Aku gosok mata, sangka cuma silap pandang. Bila aku pandang semula, bayang itu masih ada. "Mak awak mana?" aku tanya. Suara dah bergetar. Budak itu tunduk. "Dia janji nak datang, tapi selalu lambat. Macam dulu." Uish. Gila. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana jadi terlalu sunyi sampai bunyi degupan jantung sendiri kedengaran. Kemudian dari arah belakang aku, satu suara perempuan kedengaran, perlahan dan sayu, seolah-olah bercakap sambil menangis. "Anak, jangan jauh sangat dari air." Aku berpaling pantas. Tak ada sesiapa di belakang aku. Bila aku pandang semula ke tasik, bayang budak itu sudah hilang. Permukaan air bergoyang perlahan walaupun tak ada angin. Tapi suara perempuan itu masih kedengaran, kini seolah-olah datang dari sekeliling aku. Bukan dari satu arah sahaja. "Kalau kau nampak dia, beritahu mak. Mak tunggu dia balik." Dada aku sesak. Aku rasa meremang dari tengkuk sampai ke kaki. Aku teringat pesan ayah aku. "Kalau kau dengar suara dari tempat sunyi, jangan layan lama. Kadang-kadang yang memanggil cuma tinggal suara." Aku baca apa yang sempat aku ingat dalam hati dan mula melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah udara ni sekeliling menjadi pekat. Di belakang aku, suara budak kecil itu kedengaran sekali lagi. Kali ni seperti menahan tangis. "Mak, jangan tinggal saya seorang." Aku tak menoleh. Aku terus berjalan sampai keluar dari kawasan tasik. Keesokan harinya, aku ceritakan pada seorang pakcik yang selalu duduk di bangku berhampiran Al-Kaflik. Bila aku sebut tentang suara budak dan suara perempuan, wajahnya berubah. Dia hanya cakap perlahan, "Dulu sebelum taman ni dibina, kawasan ni tempat orang datang menenangkan hati. Ada yang datang dengan kesedihan yang terlalu berat dan ada yang tak pernah benar-benar pulang dari kesedihan itu." Aku teringat semula kata-kata arwah ayahku. Bila rindu terlalu dalam, kadang-kadang yang tinggal bukan tubuh, tapi panggilan. Sejak malam tu, setiap kali aku lalu Bidadari Park selepas gelap, aku tak pernah lagi berdiri lama di tepi Al-Kaflik. Budak kecil dengan perempuan Wow. Cerita yang cukup menarik. Ya, saya kalau korang dengar bunyi vehicle lah, ada satu van baru masuk lah. Cerita yang cukup menarik. Tadi aktif tau dia punya report. Tak ada apa. Tutup senyap dah. Kan. Ni kapak tau guys. Kita kirakan not anywhere near the kirakan tempat yang vibe tau. Ni tempat yang terang tau ni. Ni baru kapak tau guys. First story dah gempak Al-Kaflik. Macam weird lah. Pokok tu tiba-tiba tengah lake tu. It's like cannot be dorang tanam tu pokok. Pasal tu pokok dah nampak tua pun. Kan? Tua besar. And kat tengah-tengah Al-Kaflik. So I believe some of the trees and nature kirakan memang
Some of it is dari kubur lama ya. Ya. Ada orang jalan Bas ke dah. Right. So right now the vibe is quiet. Cuma once a while kau akan dengar bunyi kenderaan melalui jalan tepi, because tepi sini dah main road lah. Dah main road dah. Memang seorang korang akan dengar bunyi kereta, bunyi orang berbual, because orang cyclist kat sini pun ada jalan lalu kan. Correct. That's why. So second story, silakan terus. Aku Okay, aku okay. Second cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sekejap ke. Makin aktif Kau tahu macam ada orang bounce guli ke atau benda bola keras. Tak. Di situ Nak katakan air dripping, tak ada air dripping kat situ. Atas bumbung dia guys, tak ada pokok pun. Tak tersangka lah. Just blok sebelah je lah. Okay, go. Okay, aku teruskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Haziq, umur 35 tahun. Cerita yang aku nak kongsikan ni bukan aku alami sendiri, tapi diwariskan oleh arwah datuk aku yang suatu ketika dahulu bekerja sebagai penjaga malam di tanah perkuburan bidadari. Lama sebelum kawasan itu dibangunkan menjadi estet perumahan. Datuk aku selalu pesan satu perkara setiap kali nama bidadari disebut. Kalau kau dengar orang menangis waktu malam, jangan cepat tanya siapa. Kadang-kadang yang menjawab bukan orang. Pada zaman itu, kawasan bidadari sunyi. Batu-batu nisan berbaris di bawah pokok besar. Di sini banyak pokok besar actually. Angin malam membawa bau tanah basah bercampur bau bunga layu dan kemenyan lama. Lampu minyak di pondok jaga cuma menyala malap, cukup untuk nampak bayang-bayang sendiri di tanah. Satu malam, hampir pukul 3 pagi, Datuk aku sedang meronda bila dia terdengar bunyi esak dari bahagian kubur lama. Bukan tangisan kuat, tapi suara yang cuba ditahan. Seolah-olah seseorang tak mahu orang lain dengar dia menangis. Datuk aku berhenti melangkah. Siapa tu? Dia tegur perlahan, walaupun hatinya mula berdebar. Kalau kau tegur ke? Nak bodoh lah kalau tu. Tangisan itu berhenti serta-merta. Sunyi. Beberapa saat kemudian, satu suara perempuan menjawab. Sangat perlahan, seolah-olah keluar dari dalam tanah. Aku kesejukan. Datuk aku menelan air liur. Dia halakan lampu suluh ke arah suara. Dia di celah dua batu nisan, dia nampak seorang perempuan duduk mencangkung. Rambutnya panjang menutupi muka. Bajunya putih, kotor dengan tanah. Bahunya terketar-ketar seperti orang baru lepas menangis. Gitu kan? Macam semput. Datuk aku cuba menenangkan diri. Makcik ini tanah perkuburan. Tak elok duduk sini waktu malam. Perempuan itu mengangkat sedikit kepalanya. Suaranya serak. Aku tunggu anak aku. Dia janji nak balik. Datuk aku terasa sesuatu tak kena. Anak makcik di mana sekarang? Perempuan tu diam lama. Kemudian
Perlahan-lahan dia ketawa. Ketawa yang kosong, ketawa yang tak ada suara gembira langsung. Dia tak sempat hidup pun. Dia cakap. Perempuan tu cakap, dia tak sempat hidup pun. Imagine that. Lampu sulur datuk aku berkelip, kemudian padam seketika. Bila menyala semula, perempuan itu sudah pula. Perempuan itu sudah berdiri betul-betul di hadapannya. Mukanya pucat, matanya hitam legam, tanpa putih. Perutnya memuncit seperti perempuan mengandung. Dengan suara yang kini lebih berat, dia berbisik, "Anak aku masih di sini, dalam tanah ni, menangis tiap-tiap malam." Uish. Datuk aku rasa kaki dia seolah-olah melekat ke tanah. Dari bawah, dari celah tanah di antara batu nisan, kedengaran bunyi halus seperti kuku kecil mengaru. Kemudian, satu suara bayi menangis, perlahan tetapi jelas. "Mak, sejuk." Perempuan tu tunduk, mengusap perutnya dengan penuh sayang. "Dengar tak? Dia panggil aku." Datuk aku mula membaca ayat-ayat yang dia ingat. Angin tiba-tiba bertiup. Bertiup kuat, membuatkan daun-daun bergesel seperti bisikan ramai orang. Tanah di sekeliling batu nisan bergerak perlahan, seolah-olah ada sesuatu di bawah yang cuba bangkit. Perempuan tu menunggak semula. Senyumannya terlalu lebar, tak normal. "Kau boleh temankan dia kan? Orang hidup selalu hangat." Betul lah. Ya. Pada saat itu, datuk aku menjerit dan berlari sekuat hati. Di belakangnya, dia dengar suara perempuan itu semakin jauh, bercampur dengan tangisan bayi yang tak pernah berhenti. Bertahun-tahun kemudian, bila aku sudah remaja, aku tanya kenapa datuk aku tak suka lalu kawasan bidadari. Dia diam lama, memandang keluar tingkap sebelum berkata perlahan, "Ada orang yang mati tak sempat jadi manusia. Ada ibu yang mati tak sempat jadi ibu. Bila dua-dua itu berkumpul di satu tempat, tangisan mereka tak akan habis." Semut-semut. Okay guys, itu saja cerita kita pada malam ini. Dua cerita yang pretty similar because it come from the same source actually. Satu kirakan dia kongsikan cerita pengalaman time bidadari ni masih kubur. Lagi satu kongsikan cerita bidadari yang sekarang. Yes. Tapi waktu bidadari back then, kau pernah masuk tak? Tak ingat lah. Tak ingat. Rasa kalau pernah pun aku masih kecil je. Kan. Tak pernah. Bukan tak pernah lah, tak ingat. Busy lah guys kan sini. Serius. Busy gila. Tadi kat depan kita kita punya, okay, if guys look at us, kita punya sebelah kanan sebelah sini ada macam benda tak campak batu gitu. Sini. Macam batu. Then sebelah kiri kita punya rempot trigger a few times. Tadi kalau kau perasan dengan dia punya apa, bunyi dia kan, Beeping lah. Dan tadi kat belakang situ ada bunyi macam sounds like someone, macam like one girl wailing, something like that. Tu kita macam nak tentu arah tau, sejak kiri kejap kanan. Kan? Siap.
Ni bukan rasa takut tau, tapi macam mencari lah mana benda ni. Like looking where is it. Kita tak mencari. Kalau ada tu bonus tu korang. Betul. Anything that is captured, kira kalau kita dapat kita post, bonus lah. Bonus clip lah kira. Tapi yang tu bunyi dari batu-batu tadi tu. Betul lah. Wow. Thanks pada kita punya listeners yang mengirim kita cerita korang. And also kepada Bro Khairul, thanks for cabar kita untuk datang ke sini untuk lepak, chill dan menceritalah cerita-cerita seram kita. Okay, don't worry lah, this won't be the last yang kita akan datang lah. Ini kita anggap ni macam lepak session lah. Lepak session, get to know the place, get to know the vibe. Pasti kita akan datang balik lah, confirm je lah. Kita akan return sini, tapi kita buat segmen lain. Itu kita akan adakan segmen after hours. Just stay tune guys. InsyaAllah kita akan update as and when kita akan turun Padang, back to Bidadari. Korang dengar tak tu tadi tu? Ada guys, atas bumbung tu tak ada pokok pun guys. Tak ada pokok pun. Korang bayangkan tempat sesantik gini sekarang back then was filled with kubur-kubur tau. Maybe you can baca yang the last episode, the facts about Bidadari, just to apa panggil recap lah back then macam mana, apa yang the facts kat sini. Over here ada quite some facts lah. Kalau korang tak tahu, this quite educational lah. Okay lah. So maklumat pendidikan lah. Bidadari Estate. Okay, Bidadari ialah sebuah kawasan perumahan moden yang terletak di antara Toa Payoh, Serangoon dan Potong Pasir. Hari ini Bidadari dikenali sebagai a community in a garden, dengan taman hijau, laluan pejalan kaki dan persekitaran yang tenang. Namun sebelum dibangunkan sebagai estate HDB, kawasan ini mempunyai sejarah yang sangat panjang dan signifikan. Nombor 1, sejarah tanah perkuburan Bidadari. Sebelum tahun 1970-an, kawasan Bidadari merupakan lokasi tanah perkuburan Bidadari, salah satu tanah perkuburan terbesar di Singapura pada waktu ketika. Di kawasan ini pernah terdapat tanah perkuburan Islam, tanah perkuburan Kristian, tanah perkuburan Cina. Beribu-ribu kubur dari pelbagai kaum dan agama pernah ditempatkan di sini. Tanah perkuburan ini digunakan selama beberapa dekad sebelum ditutup secara rasmi dan kubur-kubur dipindahkan secara berperingkat bagi memberi laluan kepada pembangunan bandar. Nombor 2, proses pemindahan kubur. Pemindahan kubur dilakukan secara teratur dan mengikut prosedur, termasuk pemberitahuan kepada waris, upacara keagamaan, pemindahan jenazah ke tanah perkuburan lain. Namun begitu, tidak semua kubur mempunyai waris yang dapat dikesan. Dan inilah yang sering menjadi punca kepercayaan masyarakat bahawa kawasan ini tidak pernah benar-benar kosong. Nombor 3, asal usul nama Bidadari. Nama Bidadari dipercayai berasal daripada Istana Bidadari, sebuah istana milik Sultan Abu Bakar dari Johor pada abad ke-19. Istana ini dinamakan Bidadari kerana keindahan kawasan tersebut pada masa lalu. Sejak itu, nama Bidadari kekal digunakan walaupun fungsi kawasan berubah dari istana ke tanah perkuburan dan akhirnya ke kawasan perumahan moden. Nombor 4, Bidadari hari ini.
Hari ini Bidadari dibangunkan sebagai kawasan perumahan HDB berkonsepkan alam semula jadi. Dilengkapi taman, laluan air dan kawasan rekreasi. Direka untuk komuniti keluarga muda. Walaupun begitu, sejarah lampau kawasan ini masih diingati oleh penduduk lama yang sering menjadi rujukan dalam kisah-kisah lisan, cerita misteri dan pengalaman peribadi. Nombor 5, kepentingan sejarah dan budaya. Bidadari merupakan contoh bagaimana Singapura mengimbangi pembangunan moden dan sejarah lama, menghormati kepelbagaian budaya dan agama, dan menyimpan lapisan memori sejarah di sebalik lanskap bandar hari ini. So guys, tu are some of the facts yang we have done our research on our last episode. And if you guys haven't listened or view or watch kita previous episode, it's available now in YouTube. And yalah, do subscribe to us kat kita punya YouTube, Urban Nice Cooking SG. And also do follow us dekat kita punya socials, TikTok, IG. And also yalah, do support kita punya sponsors, Mason Bites, MAINSANDBIT. Yes. And also if you guys ada any story-story seram ataupun any story-story yang you know, even tak macam maksud aku like tak semestinya cerita tu kena seram. Can be a murder case, story ke apa ke, we are still okay with it. Kita akan bacakan, you know, mysteries lah. Yang korang can just email kepada kita, urbanxcookingsg@gmail.com, urbnxcookngsg@gmail.com. Atau korang can just WhatsApp kita at 86460636, 86460636. Yes tah? Tiba-tiba sejuk Okay, kalau ada sponsor yang ingin menaja kita, korang boleh email kita dekat urbanxcookingsg@gmail.com, urbnxcookingsg@gmail.com. And with that, aku Ed, Aku Jay, and we are from UXC. Assalamualaikum man. Ciao. Bye bye. Woi, sejuk tu tiba.